Sirih berlipat, terletak rendah, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, madah nan indah, awal bismillah, pemula bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rakan-rakan. Nama saya Nur Syafiq binti Jaafar, berumur 11 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Cincin. Tujuan saya pada hari ini adalah untuk melakukan resensi buku yang bertajuk Serigala yang Menyamar. Buku ini ditulis oleh Nur Azim Jaafar dan diterbitkan oleh Makmur Educational Supplies Sendirian Berhad. Saya memilih buku ini untuk dikongsikan kepada rakan-rakan sekalian adalah kerana saiz fonnya yang lebih besar dan lukisannya yang menarik. Tanpa melengahkan masa, ayuh kita masuk ke inti cerita. Pada suatu hari, serigala ternampak sekawanan biri-biri di dalam sebuah ladang. Serigala yang sedang kelaparan pun berasa amat gembira kerana dapat menjumpai mangsa. Serigala pun terus memikirkan bagaimana ia boleh menangkap sekawanan biri-biri tersebut. Tiba-tiba, serigala ternampak bulu biri-biri yang dijemur. Ia mencurinya dan menyamar menjadi seekor biri-biri. Serigala yang sudah menyamar menjadi seekor biri-biri pun masuk ke dalam ladang biri-biri. Ia pergi ke arah sekawanan biri-biri. Biri-biri tidak sedar akan kedatangannya. Akhirnya, serigala pun menangkap mereka satu persatu dan memakannya. Hari berhari pun berlalu. Pengembala biri-biri merasa hairan. Mengapa jumlah biri-birinya semakin berkurang? Akhirnya, ia berfikir untuk menyiasat apa yang sebenarnya terjadi kepada sekawanan biri-birinya. Pengembala pun bersorok di belakang sebuah pokok yang besar. Tidak memerlukan waktu yang lama, ia ternampak seekor serigala yang berbulu biri-biri memakan biri-birinya. Akhirnya, pengembala pun keluar dari tempat persembunyiannya dan menyentap bulu biri-biri yang dipakai oleh sang serigala. Serigala pun pasrah dengan apa yang terjadi. Serigala pun akhirnya diberi hukuman iaitu tembak mati. Akhirnya, sekawanan biri-biri pun selamat dari gangguan serigala. Moral daripada kisah ini adalah janganlah kita menipu kerana penipuan lambat laun akan terbongkar juga. Jadi rakan-rakan, kita boleh mengambil kisah ini sebagai contoh untuk tidak menipu. Sekian dari saya, Nur Syafiq binti Jaafar. Jika ada umur yang panjang, dapat kita berjumpa lagi.